Hikayat Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu merupakan karya agung bangsa yang mengangkat maruah, nilai dan kebijaksanaan orang Melayu. Namun, bagi pelajar tingkatan 6 hari ini, teks Sulalatus Salatin ini, penggunaan bahasa klasiknya sering menjadi cabaran besar. Melalui inovasi yang telah kami hasilkan iaitu Arkayana, teks klasik ini dihidupkan semula dalam bentuk komik digital berunsur realiti terimbul iaitu AR atau dikenali sebagai Augmented Reality. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih interaktif, imersif dan bermakna. Kami telah meneliti beberapa kajian dan temubual yang mana kajian mendapati lebih 70% pelajar menganggap teks klasik sukar difahami dan membosankan. Pengajaran dan pembelajaran pula masih bergantung pada bacaan linear dan bahan bercetak semata-mata. Kami percaya bahawa karya agung seperti Sulalatus Salatin wajar diajar melalui kaedah moden dengan visual, animasi dan interaksi digital yang dapat menarik minat pelajar generasi kini, terutamanya pelajar generasi Z dan generasi Alpha. Arkayana ialah gabungan dua dunia iaitu komik digital dan realiti terimbul iaitu AR. Elemen komik dihasilkan menggunakan Canva bagi menyampaikan naratif secara visual dan tersusun. Manakala, model 3D animasi dibangunkan dalam Blender dan dijana 3D-nya di website web-based augmented reality iaitu MyWebAR untuk memberikan pengalaman imersif kepada pelajar. Pelajar hanya perlu mengimbas paparan QR code untuk melihat ikon AR pada komik bagi melihat watak, artifak atau latar tempat dalam bentuk animasi 3D. Ciri khas lain termasuk glosari kosakata klasik, soalan refleksi nilai murni dan tugasan mini interaktif bagi menguji kefahaman mereka. Bagi memastikan ketepatan dan keberkesanan kandungan inovasi ini, Arkayana telah disahkan oleh 2 guru sastra dan seorang pakar teknologi pendidikan. Nilai CVI bersamaan dengan 0.92 membuktikan tahap kesahan kandungan yang sangat tinggi. Hasil soal selidik pula menunjukkan tahap penerimaan pelajar yang amat positif. Berdasarkan paparan yang ditunjukkan, ianya merupakan data soal selidik dari segi aspek persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, sikap terhadap pengguna dan niat penggunaan. Temubual guru turut mengesahkan bahawa Arkayana membantu pelajar memahami konteks teks klasik serta memupuk minat membaca karya warisan. Keunikan Arkayana terletak pada gabungan estetika warisan dengan teknologi moden. Ia bukan sekadar komik bergambar, tetapi satu pengalaman pembelajaran yang menghubungkan pelajar dengan sejarah bangsa melalui sentuhan digital. Dengan adanya elemen 3D dan interaksi AR, pelajar bukan hanya membaca, tetapi turut merasai suasana istana Melaka, memahami konflik watak dan menghayati nilai budaya Melayu. Inovasi Arkayana mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai modul bahan bantu mengajar atau dikenali sebagai BBM digital. Ia boleh dijadikan aplikasi mudah alih, e-buku interaktif yang sesuai untuk digunakan di sekolah menengah dan peringkat pra-universiti. Inovasi ini selaras dengan agenda pendigitalan pendidikan Malaysia dan boleh digunakan dalam latihan guru, program sastra kebangsaan serta pameran inovasi pendidikan. Kesimpulannya, dengan Arkayana, teks klasik bukan lagi sekadar bacaan sejarah, namun ia menjadi pengalaman hidup yang interaktif dan menyeronokkan. Oleh itu, mari bersama kita menghidupkan warisan Melayu dalam dunia digital.
Arkayana membawa hikayat Suralatul Salatin kepada generasi digital.